kepada pengguna kereta Proton Saga, Persona ataupun Iris. Ni Kimi nak bagi anda tips penjagaan aircon. Okey, setiap kali anda buka aircon, betul, sampai je rumah terus mati enjin. Kan macam tu kan. Sebenarnya step dia salah. First kali, sebenarnya bila anda dah pusing, tak kisahlah pergi mana-mana, anda sampai je rumah, kan, dah sampai rumah, masuk gear P, first kali apa kena buat? Anda kena buka ventilation ni dulu, ni. Ni. Buka ni, tutup aircon, tutup AC, biar je kipas ni pusing sampai habis. Selama 1 minit ataupun 2 minit. Lepas tu, barulah anda boleh mati aircon macam biasa dan tutup enjin terus. Kenapa kena buat macam tu? Sebab dia kita tak nak kita punya cooling coil berlumut ataupun cepat rosak. Kita boleh bagi dia jangka hayat tu lebih sikit lah dan jimatlah kita punya aircon. So sampai sini saja tips Kimi. Sekiranya manfaat video ni, mintalah komen jelas, tap screen, bagi like, save video ni dan juga share video ni guys. Nak beli kereta boleh contact Kimi, nombor Kimi ada dekat TikTok. Sampai sini saja video Kimi. Kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.